Rupanya nak hilangkan sakit lutut tak susah mana pun. Tak perlu tunggu sampai kena cucuk. Tak perlu tunggu sampai doktor cakap, lutut puan dah haus, kena ganti sendi. Sebenarnya ada banyak cara mudah, cuma kita selalu terlepas pandang. Pertama, jangan biarkan lutut sejuk. Ramai orang tidur bawah kipas, berselimut, tapi lutut terbuka. Bila bangun pagi, rasa mencucuk, rasa tegang, nak berdiri pun sakit. Lutut ni sama macam enjin kereta. Kalau sejuk sangat, susah nak gerak. Kedua, buat senaman ringan waktu pagi. Tak payah angkat besi. Cukup duduk atas kerusi, hayun kaki ke depan perlahan, pusing lutut ikut arah jam. Bagi darah lancar, bagi urat longgar. Buat hari-hari 5 minit pun cukup dah. Ketiga, jaga berat badan. Tak ramai nak dengar bab ni, tapi hakikatnya, lagi berat badan kita, lagi kuat tekanan atas sendi. Turun 5 kilogram pun dah cukup nak kurangkan tekanan pada lutut sampai 4 kali ganda. Keempat, amalkan sapuan bahan herba yang betul. Bukan sekadar panas seminit 2, tapi yang bantu kurangkan keradangan, legakan kebas dan tenangkan saraf yang tegang. Salah satu bahan paling berkesan ialah lemongrass oil. Bantu kurangkan bengkak, cairkan darah beku. Dan satu lagi menthol crystal, bagi kesan sejuk semula jadi yang tenangkan saraf. Gabungan dua ni ada dalam krim HABA Flex. Krim ni cepat serap, tak melekit, tak berbau kuat dan dah lulus KKM. Ramai yang dah cuba dari mak ayah sampai ke pesara askar dan orang kerja berat. Sapu sebelum tidur, bangun pagi lutut rasa ringan. Nak rukuk pun tak mencucuk. Kalau kau nak ikhtiar dengan cara yang mudah dan berkesan, tekan je beg kuning tu sekarang sebelum promosi habis.